Kenapa baja campuran plus saya tunjuk kepada malam ini. Di antara baja lain-lain tu memang dia perlu, tapi untuk pokok yang lain. Tapi baja campuran plus ni semua untuk pokok. Sampai ke bromeliad tu, kalau cik nak tanam tak baja ni, apa kesan dia? Bromeliad tu akan daun dia akan panjang-panjang besar dan warna dia lebih menyelah. Saya ingin maklumkan, walaupun dia tak ada bunga, tapi dalam spek macam tu dia akan nampak. Keduanya, kalau pokok keladi kita isi baja campuran plus ni, kenapa kesan dia? Dia akan mengeluarkan daun yang tebal, yang lebar besar. Sebab tu kalau kita tengokkan nasi-nasi, kenapa pokok keladi tu daun dia besar-besar? Ya, kalau tak kena dengan baja dia tak mungkin jadi macam tu, cik. Jadi itulah ingin saya kongsikan hari ni. Kenapa baja campuran plus dalam beg nombor 1 tu penting untuk rakan-rakan dapat, bukan saja-saja, tapi semuanya untuk kesinambungan. Kesinambungan penjagaan daripada ladang seterusnya ke nursery dan seterusnya sampai ke rumah cik semua. Itulah ingin saya tunjukkan pada malam ini, ya. Okey, itu adalah baja campuran plus yang ada beg nombor 1 untuk semua pokok yang boleh guna kecuali pokok orkid, ya. Okey, kita tunjukkan satu lagi adalah baja apa kat sini? Baja orkid. Baja orkid, ya. Kita masukkan baja orkid kat sini. Kita cerita